Aku sebuah payung dan ini tuan aku, Aina. Dan belakang tu pula aku. Kemana-mana sahaja dia pergi mesti bawa aku. 5 tahun aku dah temani perjalanan hidup dia. Pergi ke kelas, pergi ke kedai mesti bawa aku. Dan aku rasa berharga sangat. Aku rasa akulah perkara yang paling penting dalam hidup dia. Sebab dia selalu ingat aku. Namun, perasaan tu tak lama. Sebab... payung ni dah rosak, buruk pula tu. Esok nak kerja ulun. Buang je lah. Aku dah dibuang. Aku dah tua dan buruk. Segala jasa aku, semua dia lupa.